Pendidikan Nadi Kesejahteraan Negara. Assalamualaikum semua. Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035 merupakan satu lembaran baru dalam sistem pendidikan negara. Ia merupakan hala tuju pendidikan negara bagi tempoh 10 tahun akan datang dan mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuhkan mutu sistem pendidikan nasional. Pelan pendidikan baru ini melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Penglibatan dua kementerian ini jelas membuktikan bahawa perancangan ini adalah bersifat strategik dan holistik yang merangkumi keseluruhan ekosistem pendidikan negara daripada peringkat sekolah hingga ke menara gading. Aspek pengukuhan pencapaian murid, akses pendidikan awal, pengukuhan kurikulum kebangsaan, kebajikan guru serta perluasan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational akan diberi tumpuan utama dalam perancangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan merupakan nadi kesejahteraan negara. Komitmen kita semua sangat diperlukan bagi memastikan kejayaan pelaksanaannya. Ayo, kita jayakan rancangan pendidikan nasional 2026-2035 demi masa depan anak-anak Malaysia.